Okey, soalan 1D pula. Litograf. Ingat, litograf dia ada gambar perwakilan. Macamnya ni, macam ni. Ni. Satu gambar ni dia mewakili dua. Bukan satu gambar tu satu. Okey. Tu kena ingat dulu Okey, so apa soalannya? Jumlah bilangan buku cerita yang dibaca 4 orang murid ialah 24. Hitung buku yang dibaca oleh Raymond. Dia kata semua ini mesti 24 buah buku. Tapi bukannya maksudnya betul lah tu 24. Tapi bila fotograf, tak semestinya dalam tu mesti ada 24 buah buku. Dia macam 24, 1, 2, 3, 2, sampai 24. Tak. Sebab dia ada perwakilan. Maksudnya diringkaskan, dikadarkan, dinisbahkan. Jadi apa perlu buat sekali? Yang pertama sekali, awak kena tahu sekarang ni Raymond tak ada. Berapa Raymond punya? Kita kira dulu yang ada gambar dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 gambar. So satu gambar tu mewakili 2. Gambar tu mewakil 2. Sekarang ada 10 gambar. So satu gambar mewakili 2. Kedua ada 10 gambar. So Raymond punya adalah kesemuanya adalah 20 buah buku. Yang lebihnya ni lah si Raymond punya. Okey, jadi asalnya 24, tolaklah 20, dapatlah 4. Okey, 4 buah buku, itulah si Raymond punya. Bukan disuruh lukis 4 kat sini tau. 1, 2, 3, 4. Tak. Maksudnya 4 buah buku semua dibaca. So kalau kita nak wakilkan dia dekat gambar, kita kena ikut wakilan dia. So 4 bahagi 2. Maknanya kat sini hanya perlukan 2 gambar saja. Kalau disuruh gambar lah. Okey, boleh? Alhamdulillah.